Semua orang cakap beli rumah lebih baik dari sewa. Ibu bapa kamu cakap, jiran kamu cakap, semua orang cakap. Tapi, adakah ini betul untuk semua orang? Jawapannya tidak. Dan saya nak tunjukkan kamu matematik sebenarnya. Kita ambil contoh, rumah 400,000. Deposit 10%. Kamu kena sediakan 40,000. Loan 30 tahun, faedah 4.5%. Ansuran bulanan lebih kurang RM1,900 sebulan. Tapi ini bukan kos sebenar. Tambah kos peguaman, duty stamp, insurans MRTA, kamu kena sediakan hampir RM60,000 untuk mula. Belum kira lagi renovation dan perabot. Anggap RM80,000 untuk masuk rumah. Tapi dalam 30 tahun, rumah RM400,000 tu mungkin bernilai RM700,000 hingga RM800,000. Kamu bina ikuti. Kamu ada aset. Bila loan habis, rumah tu milik kamu sepenuhnya. Sekarang kita tengok kos sewa. Rumah yang sama kawasan. Sewa lebih kurang RM1,200 sebulan. Kamu jimat RM700 sebulan berbanding beli. Dan kamu tak perlu sediakan RM80,000 untuk mula. Tapi ini soalan penting. RM700 yang kamu jimat tu, kamu buat apa dengan dia? Kalau kamu belanja, kamu rugi. Kalau kamu labor dalam unit trust atau saham dengan pulangan 8% setahun selama 30 tahun, RM700 sebulan tu akan jadi lebih 1 juta. Tapi kalau kamu sewa dan tak labor, 30 tahun kemudian, kamu ada apa? Tiada rumah, tiada pelaburan, tiada apa-apa. Jadi, bila sewa lebih bijak? 1. Kalau kamu belum stabil dari segi kerjaya atau lokasi. 2. Kalau harga rumah di kawasan tu terlalu tinggi berbanding sewa. 3. Kalau kamu ada disiplin untuk labor lebihan tu. 4. Kalau kamu masih muda dan nak flexibility. Dan bila beli lebih bijak? 1. Kalau kamu dah stabil dan nak duduk lama di kawasan tu. 2. Kalau harga rumah kawasan tu masih munasabah. 3. Kalau kamu tak ada disiplin untuk labor. 4. Kalau kamu nak bina aset untuk keluarga. Jawapan sebenar bukan sewa lebih baik, bukan beli lebih baik. Yang menentukan adalah apa yang kamu buat dengan duit yang kamu jimat. Itu yang paling penting.